Kalau orang kata bila nak ibadat tak ada bajet, bila kita nak buat kebaikan tak ada bajet. Tapi kenapa untuk memenuhi kehendak hobi kita dan keinginan kita tiba-tiba ada pula bajet? Bila kita sembang dengan kawan-kawan tu utamalah, bajet bila nak ibadat ada saja lari. Jom korban tahun ni. Lambat lagi lah, 2 bulan lagi. Aku 2 bulan ni tak ada bajet. Bulan lepas aku dah buat ini. Yang bestnya, yang paling best dalam cerita yang kita bersembang dengan kawan ni, bab bajet. Lari bajet. Bila bab nak tukar sport rim, hujung bulan tahu pula dia nak sport rim. Belum lagi. Isteri minta bagaimana? Isteri lah, kita sebut isteri lah kan, paling dekat dengan kita pasangan. Minta apa? Hujung minggu ni tak pergi mana-mana ke bang? Paling tidak Cameron Highland. Itu pun bajet. Bayangkan sekali kita pergi sewa hotel 250 ataupun 180. Nak pergi ke Cameron Highland, nak naik bukit tu, minyak kena ada. Pergi balik dah 100. Tambah itu ini 500 tak kurang untuk memenuhi keperluan hujung minggu setelah dapat gaji. Today one night dah habis. Boleh pula kita tabungkan. Boleh pula ada je saluran kita nak keluarkan duit. Tak apalah, untuk demi yang tersayang. Tapi Allah yang maha sayang pada kita, kenapa kita tidak memulangkan kasih Allah pada dia? Kalau kita boleh berkorban untuk mengambil hati isteri kita, anak kita, untuk kita bercuti, kenapa kita tidak mengambil hati Allah Subhanahu Wa Taala yang bagi kita nikmat, yang bagi kita kerja? Sihat ni pun menyebabkan kita boleh bekerja. Kalau buat Allah tak bagi sihat, lumpuh kita, mana dapat gaji kita? Kesedaran inilah perlu kita bangunkan. Ini dia.